Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Syahrul Nizam dari unit PIMK2. Untuk kursus GPPP 1092, bimbingan Tuan Haji Muhammad Saleh bin Haji Wasik, saya akan membentangkan tentang aspirasi pendidikan negara 2030, iaitu sinergi jiwa dan juga digital. Kita mahu membentuk guru berjiwa pendidik di persimpangan teknologi dan juga nilai kemanusiaan. Baiklah, ayuh bersama saya kita mendalami topik yang ingin dibincangkan ini. Okey, baiklah. Aspirasi pendidikan Malaysia 2030. Mengapa kita pilih 2030? Baiklah, kerana 2030 ini kita mahu menjadikan ia titik noktah di mana kita mahu melihat hasil reformasi yang bermula sejak 2013 sebagai mencapai kematangannya. Baiklah, mengacu kepada pekeliling KPM yang terbaru iaitu bilangan 5 2024. Aspirasi ini boleh ditegur di atas 3 komponen yang kritikal, iaitu yang pertama, akademik, kognitif, kecemerlangan akademik. Kita bukan lagi bicara soal grade A yang kaku, tetapi kita mahu menyoal kemampuan murid untuk melakukan deep learning, iaitu memahami konsep, menganalisis data dan juga mensintesis maklumat. Baiklah, yang kedua pula, pemantapan sahsiah. Di sinilah terletaknya karamah insaniah. Kita mahu melahirkan manusia yang lebih beradab sebelum ilmu, mempunyai jati diri nasional yang tidak luntur di arus kemodenan. Dan juga yang ketiga, kemahiran abad ke-21. Dalam era kecerdasan buatan AI, kemahiran insani seperti kreativiti dan kolaborasi adalah mata wang ataupun nilai tambah yang baru yang paling berharga. Kita sebenarnya sedang menyiapkan anak-anak kita untuk pekerjaan yang mungkin belum wujud lagi pada hari ini. Baiklah, untuk memastikan kejayaan aspirasi pendidikan 2030 ini, kita memegang kepada 5 teras yang utama, iaitu pertama, akses, equity, kualiti, perpaduan dan juga kecekapan. Baiklah, 5 yang utama ini. Yang pertama ialah akses, iaitu ini bukan sekadar pendaftaran sekolah, tapi pendidikan merupakan hak asasi setiap rakyat Malaysia untuk berada dalam ekosistem pembelajaran yang kondusif tanpa pengecualian satu pun. Baiklah, yang kedua, kualiti. Kita meletakkan piawaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA sebagai kayu ukur pendidikan kita dalam bidang STEM. Maksudnya, kita tidak mahu sekadar menjadi jago kampung, tetapi kita mahu murid kita di sini berdebat dengan rakan sebaya mereka di London, Tokyo, Singapura dan sebagainya. Bermaksud kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara yang lain. Baiklah, yang ketiga pula ialah equity. Kita sering keliru antara kesamarataan equality dan keadilan equity. Equity bermaksud kita memberikan bantuan lebih kepada mereka yang memerlukan supaya apa? Supaya garis permulaan mereka dengan murid yang lebih bernasib baik tidak terlalu jauh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat pula, perpaduan. Sekolah adalah melting pot. Iaitu di sinilah kita akan memupuk nilai patriotisme dan juga memupuk semangat bersatu padu antara kaum di Malaysia ini. Macam kita tahu di Malaysia ni ada banyak kaum kan, Melayu, Cina, India, Karazan, Dusun dan sebagainya. Bella, akhir sekali, kecekapan. Ini adalah janji KPM untuk memastikan setiap ringgit cukai rakyat Malaysia ini disalurkan dalam bajet pendidikan supaya tidak tiris. Sebaliknya, digunakan secara optimum untuk membina infrastruktur dan juga melatih para guru kita. Dan akhir sekali, bila lengkap 5 ini, maka tercapailah pembangunan modal insan, iaitu sekolah sebagai ekosistem selamat, inklusif dan juga menyeronokkan. Baiklah, hala tuju pembelajaran di Malaysia ini sebenarnya sudah cukup jelas, iaitu kita memecut kepada 4 mazhabat yang utama. Iaitu yang pertama, kita sedang memecut ke arah pendidikan digital. Kita mahu melahirkan digital native, iaitu yang bijak mengemudikan teknologi, bukan sekadar menjadi hamba kepada algoritma. Maksudnya dengan dasar pendidikan digital ini, maka kita akan fasih digital, mampu menggunakan AI, pengangkodan dan juga pembelajaran secara hybrid. Baiklah, yang kedua pula, kita sedang memperkasakan sistem STEM dan juga memperkasakan bidang STEM dan juga TVET. Dunia pada hari ini memerlukan tenaga kerja mahir dalam bidang robotik,
tenaga boleh diperbaharui dan juga bioteknologi. Jadi kita mahu menukar persepsi bahawa TVET ini pilihan kedua. Sebaliknya, TVET ini adalah nadi ekonomi masa depan sebuah negara. Baiklah, ketiga pula yang paling dinantikan adalah kurikulum 2027. Kita akan melihat perubahan besar dalam cara penilaian dilakukan. Fokus kita akan beralih daripada exam oriented kepada competency based, iaitu kita mahu guru mempunyai ruang untuk meneroka bakat baru setiap murid mereka. Bukan sekadar berasaskan sebuah kertas. Ini bermakna kurikulum akan datang tidak lagi bersifat kaku tapi lebih organik. Maksudnya lebih mengikut keperluan semasa. Dan akhir sekali, kesejahteraan guru kita akan memfokuskan untuk mengembalikan tugas hakiki seorang guru, kurangkan beban, lebihkan masa berkualiti dengan para pelajar. Baiklah, untuk sampai ke puncak, untuk mencapai aspirasi pendidikan 2030, kita perlu mengharungi pelbagai gunung cabaran, iaitu cabaran infrastruktur berhadapan dengan kesejahteraan guru. Baiklah, isu pertama yang membelenggu kita ialah jurang digital. Kita bercakap tentang metaverse dan AI, tapi realitinya masih ada anak-anak kita di pedalaman yang terpaksa manjat pokok untuk mendapatkan isyarat internet. Kita nampak benda ini nampak kelakar, tapi sebenarnya inilah realiti beberapa kampung di luar sana. Jurang ini jika kita tidak merapatkan, akan mewujudkan satu kasta yang baru dalam masyarakat, iaitu kasta maklumat. Isu kedua pula ialah isu kesejahteraan para guru. Kita meletakkan harapan yang sangat tinggi pada bahu seorang guru. Tetapi pada masa yang sama, kita menghujani mereka dengan pelbagai tugas keranian, tugas perkeranian yang remeh. Guru kita sebenarnya terperangkap dalam clerical trap, iaitu pengurusan yang remeh. Mereka mengisi data yang sama dalam 5 sistem yang berbeza-beza. Bila guru kita ini hilang masa berkualiti dengan murid, emosi mereka terjejas, kualiti PPP akan merosot secara drastik. Itulah sistemik yang perlu kita hadapi dengan jujur pada hari ini. Barulah kita dapat capai aspirasi pendidikan 2030. Okey, untuk slide kali ini saya akan ceritakan punca sebenar krisis pendidikan pada hari ini. Mengapa isu ini berlarutan? Baiklah, jika kita kaji puncanya, pertama adalah faktor infrastruktur dan geografi. Macam yang kita tahu, Malaysia mempunyai landscape yang sangat mencabar. Ada kawasan tertentu terlalu berbukit bukau, menyebabkan penyediaan internet di kawasan pedalaman itu memerlukan pelaburan yang sangat besar baru mereka dapat internet. Oleh itu, kerajaan pada hari ini tidak mampu untuk menampung segala kos untuk pembinaan tersebut. Perlu secara berperingkat. Baiklah, isu yang kedua pula sebenarnya lebih kepada isu dalaman, iaitu birokrasi silo. Kita mempunyai pelbagai sistem digital yang sangat bagus, tetapi malangnya sistem-sistem ini tidak berhubung, tidak berkomunikasi antara satu sama lain, memaksa guru bekerja berulang-ulang. Sebagai contoh, kita mempunyai sistem pengurusan identiti, IDME, aplikasi pangkalan data murid, APDM, sistem pengurusan pentaksiran sekolah, ada Hermes, e-operasi, SAPS, SSDM dan sebagainya. Menyebabkan pertindihan data. Nama murid ini, nama murid, IC, kelas, pengenalan diri perlu diisi berkali-kali oleh guru. Menyebabkan bebanan masa dan tenaga. So, guru mempunyai double work. Guru terpaksa menjadi operator data dan bukan sekadar pendidik. Itulah yang perlu kita baiki. Baiklah, punca ketiga pula ialah kelompongan latihan. Akses tak sekata, maksudnya lebih kepada tenaga pengajar lama. Tidak, program upskilling tidak menyeluruh. Maksudnya mereka tidak mampu mengadaptasi dengan teknologi kini. Tidak bersedia mengendalikan teknologi PDPP terkini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu sedar bahawa kegagalan sistem dalam menyokong aspirasi ini akan membawa impak rantaian yang amat besar. Tidak kira murid, guru itu sendiri dan juga peringkat negara. Baiklah, yang pertama peringkat murid, iaitu keciciran pembelajaran. Tanpa sokongan infrastruktur yang adil, kita akan mencipta kasta maklumat. Murid luar bandar akan terperangkap dalam learning poverty, iaitu mereka bersekolah
tetapi tidak menguasai pun kemahiran digital untuk masa depan. Ini adalah keciran generasi baru yang amat membimbangkan. Baiklah, yang kedua, peringkat guru, iaitu penurunan kualiti PDPC. Apabila guru terus dibebankan dengan birokrasi silo yang telah saya ceritakan tadi dan sistem yang tidak mesra pengguna, mereka akan mengalami burnout kerana terpaksa membuat kerja berkali-kali. Fokus beralih daripada mendidik jiwa kepada mengurus maklumat. Hasilnya, kualiti pengajaran merosot dan kreativiti dalam kelas akan mati. Baiklah, yang terakhir sekali, peringkat negara, iaitu ketidakseimbangan peluang kerjaya. Pendidikan gagal Pendidikan akan gagal menjadi mobility agent, mobility sosial. Jurang ekonomi antara golongan kaya dan juga miskin akan semakin melebar kerana peluang kerja berpendapatan tinggi hanya didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Malaysia akhirnya akan hilang daya saing global sebagai pengguna teknologi, akan kekal sebagai pengguna teknologi bukannya sebagai pencipta. Pada kesimpulannya, jika sistem ini gagal menyokong, aspirasi ini hanya akan tinggal slogan atas kertas, manakala modal insan kita menjadi taruhannya. Maka fikir-fikirkanlah. Baiklah, telah banyak masalah dan isu yang saya bawakan sebentar tadi. Namun, kita tidak boleh sekadar mengeluh tetapi mesti bertindak. Sebagai contoh, KPM telah mengambil banyak langkah berani, iaitu melalui projek jendela, mereka mengubah lanskap digital sekolah, iaitu internet bukan satu kemewahan tetapi satu kemestian untuk setiap murid di Malaysia ini merasainya dan menggunakannya. Baiklah, seterusnya mereka melaksanakan polisi penstrukturan tugas guru, iaitu mereka melancarkan 7 langkah segera mengurangi beban guru, iaitu mereka memansuhkan pelbagai program-program yang syok sendiri dan tidak berimpak kepada murid. Inilah bukti bahawa KPM mendengar rintihan para guru. Dan yang terakhir sekali, mereka sedang mengintegrasikan sistem data, iaitu matlamat mereka adalah single entry, multiple usage, iaitu guru hanya perlu isi sekali dan semua jabatan akan terus dapat maklumat tersebut. Tidak perlu berlaku pertendihan pengisian maklumat yang sia-sia lagi. Dan juga portal delima yang kita gunakan ni pun sedang diperkasakan untuk jadikan pusat rujukan digital nombor 1. Semua langkah ini tujuannya satu sahaja, iaitu nak bagi ruang semula, ruang bernafas kepada para guru untuk kembali ke tujuan asal mereka, iaitu mendidik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, slide 8 ni adalah nadi kepada aspirasi 2030, iaitu evolusi identiti seorang guru. Kita akan beralih daripada budaya guru sebagai pentadbir kepada guru sebagai pembentuk jiwa melalui 3 tunjang yang utama. Itu yang pertama, autonomi pentadbiran, iaitu kita akan membebaskan para guru daripada penjara kerja perkaranian dan pengisian data yang bertindih. Apabila tugas guru sebagai admin ini diringkaskan, guru akan mendapatkan semula masa emas mereka untuk fokus sepenuhnya kepada murid-murid. Ini adalah langkah memulangkan guru kepada tugas hakiki mereka. Baiklah, yang kedua pula, latihan berterusan. Pendidik 2030, kita akan jadikan mereka sebagai lifelong learners. Itu mereka sentiasa mengasah kemahiran dalam bidang AI, teknologi digital dan psikologi moden. CPD bukan sekadar mencari sijil, tapi memastikan guru-guru kita kekal sebagai pakar rujuk yang relevan sepanjang zaman. Baiklah, yang terakhir sekali, ejen perubahan berautonomi. Kita akan berikan kepercayaan mutlak kepada guru untuk menjadi arkitek dalam kelas. Maksudnya guru tidak hanya mendengar arahan dari atas, iaitu dari BPD, JPN, tapi mereka diberikan kuasa yang tersendiri untuk menentukan teknik pengajaran yang paling berkesan mengikut keunikan murid mereka masing-masing. Itulah bagaimana kita mahu menjadikan guru daripada pentadbir kepada pembentuk jiwa pada masa akan datang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup, aspirasi pendidikan 2030 bukanlah satu benda yang boleh dicapai hanya oleh KPM sahaja secara bersendirian, tetapi memerlukan keseimbangan ekosistem yang sangat halus. Kita sedang menuju ke arah di mana teknologi dan nilai kemanusiaan berjalan beriringan. Kita akan melahirkan generasi yang mahir menggunakan teknologi yang paling canggih namun tetap mempunyai jiwa dan etika yang teguh. Kita mahu kecerdasan buatan AI disatukan dengan kekemahan insaniah kerana teknologi tanpa nilai adalah kosong, manakala nilai tanpa teknologi pula adalah ketinggalan.
Kejayaan ini hanya akan mencapai melalui kepaduan strategik, iaitu ibu bapa perlu menjadi rakan pembelajaran di rumah. Masyarakat dan komuniti perlu menyediakan persekitaran yang baik, yang menyokong, manakala pemain industri pula perlu membuka pintu untuk melatih bakat-bakat baharu anak muda mengikut acuan masa hadapan. Apabila kita semua, KPM, masyarakat, industri bergerak dalam satu bahtera, barulah kita dapat memastikan sistem pendidikan kita ini tidak lagi melahirkan robot, tetapi melahirkan insan yang lengkap. Marilah kita bersama-sama merealisasikan visi ini demi melihat murid ceria, guru bahagia, sekolah berkualiti, negara sejahtera. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.